Berita boom hari ini. Konsert Gen Crew yang berlangsung pada 3 dan 4 Mei lalu di Axiata Arena, Bukit Jalil mencipta sejarah tersendiri apabila KRU muncul sebagai kumpulan muzik Melayu pertama menggunakan teknologi Holobox AI dalam persembahan secara langsung. Menerusi konsert ini, trio adik-beradik itu membuktikan bahawa mereka masih relevan meskipun sudah 33 tahun berkecimpung dalam industri muzik tanah air. Lebih 20 lagu dipersembahkan ditambah dengan kemunculan semula kumpulan elit yang tampil berduet bersama KRU menerusi lagu Di Pintu Syurga. Turut memeriahkan malam istimewa itu ialah Adam AF 2 dengan persembahan lagu popularnya Terhangat di Pasaran. Konsert anjuran Icon Entertainment ini akan diteruskan pada 10 Mei nanti, menjanjikan lebih banyak kejutan dan momen bersejarah buat peminat muzik tanah air.